Giant hypermarket, antara jenama hypermarket yang meletup-meletup popular satu zaman dahulu, tapi sekarang makin lama makin banyak hypermarket Giant yang telah ditutup. Ini 3 perkara yang kita boleh belajar daripada kisah Giant ini. Pertama, kalau jenama bisnes kita dah popular, meletup-letup jadi market leader, kita jangan mudah selesa sebab benda ni biasanya tak selamanya. Apa yang naik akan menurun, apa yang berada kat bawah mungkin juga akan naik. Kita kena sentiasa aware dengan trend-trend perubahan yang berlaku, terutamanya trend jualan bisnes kita. Kalau kita tengok dalam kita punya rekod kewangan, bisnes kita jualan dari tahun ke tahun, makin lama makin merudum. Maksudnya dalam pasaran telah berlaku perubahan market behavior, market changes. Keduanya adalah kita jangan ada emotional attachment, sentimental value dengan bisnes untuk pivot. Mungkin pivot kepada produk lain, mungkin pivot tukar business model, mungkin pivot tukar channel jualan kita. Tapi sebagai business owner, jangan ada sentimental value. Kalau perlu pivot, kita kena pivot business kita. Ketiga adalah, Giant ni antara kesilapan dia adalah dia lambat beradaptasi dengan game digital. Mereka lambat masuk ke Shopee Mart, ke Grab Mart semua tu, dan mengakibatkan pesaing-pesaing mereka telah masuk game digital dan mereka tertinggal sikit dekat belakang. Kita juga kena sentiasa beradaptasi dengan perubahan digital, perubahan teknologi yang berlaku. Contoh sekarang ni, teknologi AI mula masuk dalam market. Kita pun kena cari jalan macam mana kita gunakan AI, macam mana kita nak integratekan AI dengan bisnes kita supaya bisnes kita tidak ketinggalan dan sentiasa up to date dengan perubahan yang berlaku dalam pasaran. Kalau nak tahu lebih banyak kisah-kisah bisnes, case study marketing, boleh follow kami Sandhill Digital.